Ish. Ini masalah Oi. Nek! Nek! Ya, bos. Masuk sekejap. Kau duduk ni. Aku ada benda nak cerita dengan kau. Kau tengok apa hasil kerja kau. Segala benda pun salah. Daripada stok, terima, kiraan semua, kewangan dan segala apa yang berkaitan, semua salah. Apa yang kau dah buat? Kalau macam ni lah hasil kerja kau, lebih baik kau berhenti kerja je. Daripada menyusahkan aku. Banyak benda yang kau dah salah. Kau tengok. Kira-kira pun salah. Macam mana kalau perkara kecil macam ni pun kau tak boleh buat, macam mana aku nak bagi kau kerja yang lebih besar? Jangan buat pening kepala aku lah ni. Kalau macam ni lah. Astagfirullahaladzim. Tak bangun lagi tidur. Nek! Nek! Bangun! Bangun! Nak jadi benda awak ni. Abah dah merata dah pergi ni. Ke kebun, ke bayar. Awak masih lagi tak bangun tidur. Nak jadi benda. Suruh sekolah, malas. Suruh bantu kerja pun malas. Tahu duduk rumah, siapa ke rumah je. Tolonglah mak tu di dapur sekali. Awak nak jadi benda sebenarnya. Masa depan awak tak fikir? Awak anak aku seorang je tu tak? Apa yang bising abangnya? Cakap lelu sikit dengan anak tu. Awak pun sama. Bela anak. Sebab tu anak jadi lemak macam ni. Dah besar-besar nak jadi benda. Awak nak anak tak sama macam orang lain? Ke mana, Nek? Pening kepala aku. Putik semua tu. Apa senyap tak ada bunyi ayah ni? La ilaha illallah. Tak bertutup ngebayar ni. Tak boleh harap betul lah budak Nek ni. Suruh beri pakaian sampai tak tutup ngebayar. Nek! Nek! Kak, order kak. Ya bang, minum. Kak bagi teh oben yang mana saya? Okey. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Sama. Perlahan dah sikit makan tu ni. Tak lari dah ayam tu. Yang aku telan tulang tu sudah. Tak mak, ayam ni dah enter rasanya. Tak sama macam yang sebelum ni mak. Jangan gelojok sangat Nek.
Makan pelan-pelan. Hei, budak ni. Weh, nak kerja budak perempuan balik ngaji? Tu lah, aku suka dengan nyanyi. Aku pun nak join juga. Jom Kita nyorok. Jom. Jom. Orang cakap malam-malam macam ni ada hantu. Janganlah cakap macam tu. Jangan cakap gitu, takutlah. Betul cakap dia. Kalau ada hantu betul macam mana? Aku nak lari dulu lah. Aku lari 1 meter. Aku ikut siapa? Oi, buat apa tu? Pergi balik. Kerja buat benda. Tak boleh jadi ni. Aku mesti balik kampung. Cik Man. Ya, Cik Man. Mana dengan beg-beg besar semua tu? Nak balik kampung lah, Cik Man. Oh, ada apa dengan kampung? Saya rasa saya nak balik kampung, nak mulakan bisnes kecil-kecil dan saya rasa dah lama sangat saya duduk di sini. Oh, kalau itu kalau macam tu elok-elok lah. Yelah. Okey, terima kasih banyak-banyak Abang Man. Jumpa lagi lah kali ni. Abang Man minta maaf lah kalau saya ada salah silap ya. Abang Man pun sama lah. Okey. Terima kasih Abang Man. Aku nampak burung kat dalam terah. Ni, biarlah aku lastik pula. Kau lastik bukan kena apa? Betul tu. Kau bukan terror pun. Kau belakang aku Kau tengok aku lastik Kau tengok aku confirm kena punya. Tengok kau belakang aku ni tadi Kau kena. Aduh! Kena pula pakcik tu. Mana kau tembak pakcik tu? Mana aku tahu aku nak tengok buah atas dahan tu. Mana aku tahu kena pakcik tu. Kita nak buat apa ni? Apa lagi? Cabut lah. Lari! Awak rupanya. Kurang hajar punya budak. Tunggu tu kau kerja. Tunggu. Minta maaf pakcik. Pakcik minta maaf pakcik. Pakcik. Pakcik minta maaf pakcik. Ini kerja kau Pakcik minta maaf pakcik. Saya tak sengaja pakcik. Pakcik minta maaf pakcik. Kau lastik ke apa tadi? Weh, ni jatuh. Larilah. Tak lastik bunga. Lastik buntut lah kau Minta maaf pakcik. Minta maaf pakcik. Pakcik bangun. Pakcik minta maaf pakcik. Tak sengaja pakcik. Aku Minta maaf bawa. pakcik. Kau bawa awak jumpa awak. Jangan pakcik. Tak ada. Ikut. Jangan. Assalamualaikum. Daud. Keluar kau Daud. Keluar. Kau tengok anak kau ni. Salah. Apa hal ni? Anak kau ni. Minta maaf pakcik. Saya tak sengaja pakcik. Lestik ni buntut kau awak tahu. Betul ni? Tak betul bah. Ni tak sengaja bah. Bukan kau je yang kena tahu tak? Orang kampung habis semua kena. Ini kali ikut hati kau budak ni. Lunyai kau kerja ni. Macam ni. Bah. Awak ni nak Bah. jadi apa ni? Sengaja bah. Suruh bantu kerja malas, suruh sekolah malas, suruh apa pun tak boleh Awak tahu tak? Orang kampung ni, apa yang awak masalah, nama abah yang kena tahu. Nama abah yang buruk tu. Awak ni orang tak kerja bangsa lah, nak berjalan, nak apa ke. Sakit bah. Sakit bah. Bah sakit bah. Abang. Betul lah. Bah sakit bah. Bah. Bah sakit bah. Bah sakit bah. Bah. Apa dia bah? Kesian je dekat ni, abang. Tak payah kesian kat dia. Kau tepi.
ni anak abah. Tapi awak paling tak guna. Abah jangan bawa. Rasa kan? Makan ni, Abah. 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 Abah, Nik rasa Nik nak pergi cari kerja kat bandar lah, Abah. Lagi bukan Nik bosan lah duduk kat kampung ni, Abah. Abah tak setuju. Banyak lagi kerja lain yang ada kat kampung ni. Tinggal lagi malas dengan gaji je. Abah, Nik dah besar dah, Abah. Kenapa pula Nik tak boleh nak buat keputusan Nik sendiri? Abah kan, daripada Nik kecil sampailah ke besar, tak habis-habis nak kongkong hidup Nik. Awak jangan kurang ajar. Abah besar kat awak bukan suruh jadi kurang ajar. Kalau gini sikap awak, sampai bila awak takkan berjaya? Pedulilah, Abah. Apa-apa pun keputusan Abah, Nik tetap dengan keputusan Nik sendiri. Muktamad. Dasar anak kurang ajar. Tak dengar cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nik, kau dah balik nak? Ya, Mak. Nik dah balik. Mak sihat, Mak? Sihat. Mak, Abah kat mana, Mak? Abah masa macam ni pergi masjid. Tu dia abah kamu. Abah. Abah. Abang, jom kita makan sama, bang. Makan dulu. Tak ada selera nak makan. Tak lari dah ayam tu. Yang kau telan tulang tu sudah? Sedap mak ayam ni. Ayam tu rasanya. Tak sama macam yang sebelum ni, Mak. Jangan gelojoh sangat ni. Makan. Ni. Mak. Terima kasih, Mak. Dik minum dulu, Mak. Nik sebenarnya nak buat besar sikit reban ni, tapi Nik tak cukup modal lah, Mak. Mak pun bukan banyak duit sangat ni. Tapi kalau mak nak cuba tu, nantilah. Tak apa, Mak. Ni cerita ni bukan nak susahkan Mak. Mak jangan salah faham pula. Adalah. Tapi mak cubalah ya. Tak apalah kalau Mak cakap macam tu. Boleh janji, Mak? Janji. Janji, ya? Okey. Baria. Mari kejap. Apanya? Marilah kejap. Kau kesian tengok anak kita tu. Nek tu. Ambil. Bagi ke dia. Betul ke ni abang? Betul, tapi jangan cakap. Abang bagi pula. Diam-diam. Baiklah. Terima kasih bang. Ish. Betul ni. Betul ni. Terima kasih,
Apa? Jom main mercun ni kan malam raya. Abang gilah dulu, nanti Bapa ikut nanti. Okey. Abah, Nik minta maaf. Nik banyak buat salah dengan Abah selama ni. Banyak tak dengar cakap Abah. Maafkan Nik dia, Abah. Tak apalah, benda dah lama lepas. Selama ni Abah marah kat awak bukan sebab benci awak. Abah sayang awak. Tiap-tiap malam Abah berdoa untuk awak. Untuk awak berjaya dunia akhirat. Sekarang ni Alhamdulillah, Abah bangga dengan kejayaan awak sekarang ni. Maafkan Nik, Abah. Tak apa, Nik.